Ya, Assalamualaikum. Selamat kembali ke Borak Sini. Istimewanya segmen ini ada macam-macam dekat depan kita ni. Ya Allah, Abang FBI tengoklah ada nasi biryani ayam bawang. Sebab kita bersama dengan Encik Faizul Rahman, pengurus restoran Mr. Mamak Corner dalam segmen Paling Power dibawakan khas oleh Astro Biz One. Tahniah dan selamat datang ke Borak Sini. Encik Faizul. Terliur-liur saya ni berada di hadapan apatah lagi ya, bukan setakat lauk-lauk yang hebat-hebat yang menyelerakan saya punya favourite. Telur sotong. Telur sotong Mak Penang kata. Saya punya favourite telur ikan. Telur ikan. Ada juga. Ada. Ketam ada. Okey, tahniah diucapkan sebab jadi salah seorang pemenang Astro Biz One Rewards. Okey, macam mana terdetiknya idea buka restoran ni? Okey, boleh kongsikan? Sebenarnya restoran ni memang bidang family lah. Family semua memang niaga restoran. And then idea ni dah lama detik. Okey. Yalah. And then pelan-pelan kami dah insya-Allah dah. Maknanya diwarisi daripada yang family ni. lah. Turun-temurun lah ni. Siapa yang asal dulu yang mula-mula sekali? Moyang. Masya-Allah. Daripada keturunan bapa sampai kami lah. Oh, memang tapi kalau yang jenis start nasi kandar ni, depa memang tak keputih lah sampai ke bawah no. Ya, betul. Tak apa, Cik Faizul nak cakap Penang pun tak apa. Tapi restoran bukan kat Penang tau. Kat Banting. Restoran dekat Banting, Kat Banting sebenarnya. ada, Kelang ada. Tu Oh, dia. ada beberapa cawangan. Okey, antara banyak-banyak menu kat sini, yang mana boleh dikatakan menu hero yang orang pi serbu menu yang ni? Nasi biryani ayam bawang. Nasi biryani ayam Okey, bawang. yang tu saya ada book, tak apa. Hang jangan kacau, jangan sentuh Apa yang langsung. best sangat pasal nasi biryani ayam bawang ni? Sebenarnya biryani ni rempah dia homemade lah. Kami buat sendiri rempah tu. Okey. And then ayam bawang tu resipi style kami sendirilah. Kami tak tiru yang kedai-kedai lain. Resipi kami sendiri dan tu. So maknanya kalau kita makan dia pun rasa dia lain Rasa dia lain tapi manis-manis sikit lah. Manis-manis sikit lah. Tak payah bokuah dalam nasi tu, just kita makan dengan ayam tu pun dah selera alhamdulillah. Okey, kalau kita tanya resepi ni memang rahsia lah. Rahsia. Memang tak boleh beritahu lah dah rahsia. Okey, fine. Saya nak cuba jerak dia tak boleh juga Tak boleh, tak boleh. Itu secret of the restaurant ya. Okey, jadi macam bos sendirilah. Kalau bos datang ke kedai, bos akan serbu menu yang mana satu ataupun yang ini juga. Kalau bos, kalau memang semua kami lantak sekali lah. Yang favorite yang mana Favorite satu? sekali nasi kandar. Oh, nasi Ataupun kandar. nasi biryani. Sama lah dengan Abang FBI punya favorite sama-sama Nasi ni. kandar ni sebab nasi kandar ni lain lah, bukan nasi putih tau itu. Oh, betul? Dia ada spices dia. Ini kami kira original nasi kandar lah, bukan nasi putih yang tu. Tak apa. Okey. Yang tu pun saya dah book dah. Jangan risau. Okey. Tapi kita nak tahu lah macam mana suasana kat kedai tu. Waktu lepak dia, waktu kemuncak dia, pukul berapa? Waktu kemuncak dia lunch dengan malam lah. Kemuncak lunch dengan malam. Pagi alhamdulillah okey juga, tapi lunch dengan malam tu memang waktu kemuncak dia lah. Itu memang berkatok. Peak hour dia. Oh, tapi dalam keadaan macam gitu, ramai-ramai serbu kedai kan. Boleh cam tak siapa pelanggan setia kat sana? Boleh. Oh, boleh? Boleh. Wah. Memang kami dah okey dah dengan pelanggan kat situ. Memang ada lah. Pelanggan dia ada yang ramai ada rambut ke tak ada rambut? Ada. Tak ada. Kalau tak ada, saya nak wakilkan seorang. Boleh. Boleh Boleh. Dekat Banting Banting. Cuba cerita kat mana location dia tu. Lokasi dia dekat Banting, Taman Cempaka. Taman Cempaka belakang JPN. Belakang JPN. Jabatan Pendaftaran Negara. Okey. Tunggu nanti saya main tau. Boleh, insyaAllah. Dia tak main-main tau. Dia kalau dia nak main tu dia main betul je sungguh tak dia tipu. tahu. Okey, jadi sebagai salah satu pemenang Biz One Rewards dan digelar paling power, kenapa orang kat luar sana mungkin peniaga-peniaga restoran-restoran perlu join juga Astro Biz One Rewards ni? Biz One ni saya rasa untuk peniaga memang okey. And then harga pun jimat lah, patutan. Dan untuk peniaga kecil saya rasa saya ni kan lah Banyak membantu dengan perusahaan kedai kecil, ni kan. Tapi nampaknya dah ada sudu kat situ. Takkan tak rasa bang? Takkan kita tengok je sudu kat situ bang? rasa tengok. Tak, saya takut sebab Kenapa takut? Encik Faizul tak jemput. Jemput makan. Jemput Yang makan. ini kan anak-anak muda tak tahu malu betul. Terus minta nak try ya. Anak-anak muda, terima kasih lah Astagfirullahalazim. memudahkan saya hari ini. Okey, abang Try nak dengan try telur mana sotong satu dulu. dulu? Nak telur suruh saya sotong. makan nasi biryani ke nasi? Ini yang paling best ni hari ni. Nasi kandar. Nasi biryani. Nasi biryani ayam bawang. Okey, kita cuba. Nasi biryani ayam bawang. Ayam susah sikit tapi telur apa sotong ni kita langsung. ambil. Dia nak makan sendiri. Allahu akbar, ni favourite. Saya terus talak kat sini. Terus tuangnya Terus talak telur sotong. telur sotong. Cuba tengok telur sotong dia. Sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah. Rezeki Jumaat-Jumaat ni bang ya. Bila saya dah makan, orang lain tak boleh sentuh dah pandang muka mereka. Tapi saya okey. Saya boleh share satu sudu yang sama. Tak ada masalah. Betul ke ni? Okey, kepada Encik sendiri kan, Sama-sama. apakah nasihat untuk mereka dekat luar sana yang tengah nak membangunkan restoran sendiri ke? Sebab sebagai seorang pengusaha yang cukup hebat, nasihat sedikit kepada mereka semua. Nasihat ni kalau kita nak buka restoran, kena ada idea dah. Idea dia dari segi yang first, lokasi kena tengok tu. Tengok tu, punyalah sedap. Sur. Lokasi kena strategik lah. Okey. And then modal kena mencukupi. Idea nak buka bisnes makan ni senang, tapi kita kena fokus makanan apa yang kita nak jual. Nasi kandar ke, western ke. Kena ada fokus lah. Kena fokus yang tu dulu. Sedap betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pula, giliran saya pula try. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul dia ambil saya punya. Awak ni memang bagus lah. Dia memang tak berkira. So, jangan risaulah kalau bawa Keanu, memang tak payah order asing. Ambil je Boleh kongsi, pinggan makan tak ada tu. masalah. Boleh kongsi, tak ada masalah. Boleh makan dalam talam sama-sama ni sebenarnya. Okey, Cik Faizul. Macam mana telur sotong tu? Wih, sedap. Saya favourite dia yang masak macam kuning-kuning macam ni. Sebab kalau masak yang lain tu ya sedap juga kan. Tapi yang kuning-kuning ni dia lebih macam original punya taste lah. Memang sedap, lembut. Yang bestnya, ada yang jenis telur sotong besar sangat tu. Saya tak suka. Yang ni dia kecil. Kecil ni dia lebih lembut dan lebih nikmat lah bila dia masuk. Ya. Kalau yang besar tu dia keras. Dia tak boleh nak gigit, dia keras. Betul. Dan Okey, Encik Faizul. Apakah harapan bila pelanggan-pelanggan datang? Sabar, makan lagi. Astaghfirullahalazim. Hari ni memang kita melantak makanan dekat sini lah. Daripada Mr. Mamak Corner. Harapan bila pelanggan datang ke restoran, apa dia bagi Encik Faizul sendiri? Harapan dia saya rasa customer puas hati lah dengan layanan kami, servis kami, masuk kualiti makanan kami. And then saya nak ucap terima kasih jugalah kepada pelanggan semua yang sudi datang ke kedai kami dan makan masakan kami dah. Baik. Semoga bisnes semakin laris lepas ni. Terima kasih. Semakin panjang line sana. Sebab dah tambah 2 orang lah. Saya dengan Abang IBI akan beratok kat sana. Sebab mata nak try makanan kat sini. saya bukan apa. Saya asal Penang. Lepas tu, kalau kita nak, mereka katalah, orang Penang main dekat KL, dekat Selangor ni, susah nak cari yang pure rasa Penang. Okey. Tapi saya boleh garanti. Ya. Hampa main dekat apa? Mr. Mamak Corner. Mamak Corner. Corner dekat Banting belakang JPN. Ya, belakang JP. Tengok cik dah hafal dah. Dahsyat betul. Boleh dapat rasa pure macam Penang. Baiknya. Dekat Banting ada, dekat Kelang pun ada juga. Kelang, Bukit Tinggi. Okey, baik. Terima kasih Encik Faizul. Memang best sangat makanan-makanan hari ini. Kami nak sambung makan-makan ni. Jadi kita kembali selepas ini dalam Borak Sini. Aku nak pure. Nak makan juga lah. Ini apa Encik Faizul? Ini apa ni? Kambing. Oh, kambing. Sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim.